Satu hari nak kena minum 1.5 liter air. Kena pula aku ni dah jenis bangsa suka minum air sejuk. Jadi inilah jawapan dia. Daripada jenama Taiso. Yang aku ambil ni jenis yang besar kan. 1500 ml. Tapi serius memang rasa tercekik gila nak minum air. Engkau dah lama tak minum air kosong banyak-banyak. Tapi tiba-tiba nak henjuk 1.5 liter sehari. Mana maunya kan. Botol ni dia boleh tahan untuk air sejuk je tau. Air panas dia tak boleh. Yang buatkan dia ni aku rasa best sebab penutup dia ni sedap-sedap lah nak handle. Buka macam ni, sambil-sambil kerja terus minum je, senang. Lepas tu yang best dia dekat sini, senang je nak buka. Bila mulut dia lebar macam ni, jadi aku senang-senang je kalau katalah nak masukkan ais banyak-banyak kan, tak leceh. Ini kalau isi ais penuh-penuh, aku rasa setakat 24 jam sejuk tu tak ada hal. Kat sini korang jangan salah tanggap. Kalau kau nak dia tahan sejuk lama, kau kena bagi dia ais banyak. Lagi banyak ais, lagi lama sejuk dia boleh tahan. Kalau sekadar masukkan air sejuk je, takkan tahan lama punya. Benda lah ni bukannya magic kan. Kau letak air sejuk je, dia tulis 24 jam, 24 jam boleh tahan. Tak. Biasanya, lagi besar kapasiti dia, lagi banyak panas ataupun sejuk kau boleh simpan kat dalam, lagi lama lah benda lah tu tahan. Simple je. Warna dia ada macam-macam. Atas korang lah suka warna apa. Aku nak ni sebab, style. Apa pula? Ada colour pink.